Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tak lain tak bukan kita berada di tapak orang kata event Monster pada kali ini di bulan Ramadan. Dekat sini korang nampak ada kedai Tok Abah tau, tapi puasa tak boleh nak order makan. Memang cantik lah dia buat Tok Abah kali ni. Tengok siap ada makanan-makanan. So memang sungguh menyedarkan, tapi apakan daya puasa kan. So kita sekarang berada di Pavilion Bukit Jalil, di mana Monster mengadakan Kali Sikap mengadakan pertandingan pada hari ini. 2 hari lah, Sabtu dan Ahad minggu lepas. So korang boleh nampak kemeriahan bersama Bobo Boy. So memang cantik lah setup dia. Tapi sebelum tu, mana yang belum subscribe, tolong subscribe channel aku guys. Terima kasih pada yang dah subscribe dan support. Tutup Abah. Kali ni aku join lah. Dia orang ada buat pertandingan terbuka open dekat sini. Dia aku orang kata apa, limited space lah, 32 orang dia limit. So kat sini adalah tempat perlawanan dia orang buat lah, Monster Galaxy kan. So korang boleh tengok dah ramai gila orang beratur. Memang supportive lah diorang semua ni. So korang boleh tengok. So kat sini diorang pun dah datang awal beratur untuk dapatkan slot. So 32 memang sikit lah, korang kena datang awal lah. Tapi pada mana yang tak sempat register 32 slot tu, diorang akan adakan lagi lah untuk 32 lagi untuk macam chop tournament lah. Kat sini korang boleh nampak lah. So tak adalah sesi diorang korang datang. Kat sini juga diorang ada sediakan ref. Sini juga ada ref lah. Korang boleh nampak ref. So untuk penyertaan ni korang macam biasalah, dia orang buat best of one. Lepas tu korang kena putar lah, putar untuk dapatkan nombor korang. So korang punya lawan siapa. So kat sini memang teratur dan tersusun lah, orang kata apa, tournament kali ni. So korang akan dapat satu sijil. Dan aku pun tapi korang kena pembelian RM10. Dan korang akan dipilih secara orang kata pakai apps lah. Korang boleh nampak. So aku dapat nombor berapa, 15. So lawan aku adalah dekat situ, Adam. So lepas tulisan ni, maaf lah geng, aku disebabkan besokan aku break pada hari pertama. Dan aku pulang dengan sijil saja. Tengok guys, sijil okay lah. So aku tak puas hati, aku datang pada hari kedua. Macam biasalah geng, still hari kedua ke hari ketiga ke, tetap ramai orang. Tengok diorang dah beratur siap-siap. So korang kena datang awal untuk dapatkan slot ni lah. So memang sentiasa penuh. Memang sentiasa orang kata memang padulah support daripada kata player-player ni untuk dapatkan hadiah-hadiah. So ni salah satu muka ref kita lah. Kalau tak faham korang boleh tanya seorang, tanya dia, jangan. Even kalau korang tak puas hati shuffle pun korang boleh tanya. Korang tengok ramai gila. So hari kedua aku order awal yang pertama, dan aku akan dapatkan slot yang pertama. So aku berada di nombor 22 geng, 22. So di kedua diorang buat kelainan sikit. Diorang ada apply mulligan, di mana korang tidak akan break lah. First draw tu korang boleh tengok video ni. Okay, so kat sini kita nak apply rule mulligan. So macam mana cara mulligan untuk Monster Galaxy Card? Kita akan shuffle dulu. Lepas tu bagi pihak lawan potong. Okay, lepas pihak lawan potong, kita akan draw 3 kad macam biasa, betul tak? Kita akan draw 3 kad. Okay. Lepas tu korang tengok 3 kad ini. Okay, andai kata saya tak suka 2 kad ni, saya tak suka 2 ni, saya boleh ambil 2 ni, saya akan shuffle balik dalam deck. Satu ni saya nak simpan. So mulligan pertama. Mulligan pertama. Ini sekali je boleh buat. Okay, sekali sekali. Right. Okay, lepas tu saya dah shuffle. Pihak lawan potong lagi sekali. Lepas tu kita ambil 2 saja. Alright. Sebab kita nak cukupkan 3. Alright. Tapi andai kata korang masukkan 3, korang shuffle, break. Salah dah. Oh, ni dah habis, mulligan dah habis. Sekali saja mulligan boleh buat. Tapi kalau awal-awal tak break tapi tak mulligan, teruskan pun boleh lah. Contoh 3 kad karakter. 1, 2, 3. Okay, contoh kat tangan korang awal-awal macam ni. Tak break lah kan? Tak break, tapi korang still nak mulligan, boleh, tak ada masalah. Oh, dibenarkan mulligan lah.
Mesti boleh mulligan. Sekali saja. Sekali saja. Sekali saja. Option berapa kad? 2 kad? 2 kad boleh, 1 kad boleh, 3 kad pun boleh. Oh, 1, 2, 3 kad lah. Kita pula. Boleh. Tadi dia cakap 3 tak boleh. 3 boleh juga, 3 boleh juga. Mulligan pertama kan. Mulligan pertama saja. Itulah dia going konsep mulligan. Aku rasa masa apply tu memang best lah. Aku pun dah try mulligan. So memang antara yang terbaik lah kalau untuk di-apply-kan orang kata apa, dekat Monster Galaxy Card ni. At least korang first draw tu korang ada peluang kedua lah untuk hidup. Tak adalah mati terus kan, balik pun terus, datang dari jauh-jauh tiba-tiba beri. So memang patut di-apply-kan lah pada pendapat aku lah. Okay, so itu saja guys. Hari kedua pun aku tewas. Walaupun mulligan pun dah di-apply, aku tewas juga. Itulah orang kata apa, tak ada laksan. Tak apa, aku akan cuba lagi. Diorang akan ada buat lagi pada 22 dan 23. So korang jangan lupa datang ke Pavilion Bukit Jalil untuk sertai pertandingan Monster Galaxy Card. Kuasa di tanganmu. Okay guys, itu saja daripada aku untuk konten kali ni. Jangan lupa subscribe guys. Okay guys, itu saja. Ciao.